Hai, ya, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. So, hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua satu ilmu yang sangat berguna untuk anda dalam membuat analisa teknikal. Anda nak mencari direction ke mana kemungkinan ianya akan pergi. Baik. So, hari ini saya nak sharekan kepada anda adalah berkaitan dengan turning point. Harga berada di turning point sebelum. So, apa anda kena buat? So, macam case this one, sebelum ini terjadi, kita melihat ianya berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di sini. Di sini, ianya let's say lah harga berada di semasa ini kan. Let's say lah sekarang ni harga semasa. So kita akan tandakan turning point. Yang pertama kita ada turning point bahagian atas ataupun kita buat turning point A. Satu lagi kita tandakan sebagai turning point B. Okey, kita nak tahu harga akan pergi ke mana. Okey. So kita tanda-tanda-tanda, so kita pergilah melihat dan harga tersebut pergi ke turning point A. Dia pergi ke turning point A, which is apabila dia pergi ke turning point A ni, kita predict, kita assume ianya akan go for upwards direction, which is akan continue naik ke atas lah. Okey. Cuma sekarang ni apa yang anda perlu tunggu ianya retrace. Retrace. Anda tunggulah ianya retrace. Bila anda tunggu retrace, so biasanya anda akan tunggu retrace anda akan tunggu sekitar 50% ataupun 60. This one lah. This one lagi cantik 61.8 ataupun 78.6. So anda menunggu ianya retrace ke bawah dahulu dan ianya ada membuat satu bullish candlestick ataupun kita boleh kata reversal candle. Ada reversal candle ke direction yang sama, so barulah kita akan participate untuk movement upwards. Tapi lah let's say lah dia jadi macam case sebelum ni,